مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan sebuah tazkirah yang bertajuk Baca Al-Quran dan Khatamlah. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan diturunkan Al-Quran, bulan untuk umat Islam tekun membaca Al-Quran berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Bulan untuk bertadarus bagi memperbaiki bacaan atau tilawah. Ibnu Abbas berkata, Jibril alaihi salam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam bulan Ramadan sehingga akhir bulan Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran kepada Jibril alaihi salam. Ketekunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran telah digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, saya tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran semuanya pada satu malam, dan sembahyang sepanjang malam hingga waktu subuh, dan berpuasa sebulan penuh melainkan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh para sahabat. Ada di kalangan mereka yang khatam Al-Quran seminggu sekali, ada pula khatam 3 hari sekali, bahkan ada yang khatam pada setiap malam. Mereka telah mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali sepanjang bulan Ramadan. Golongan salafus salih pula juga turut menjejaki amalan para sahabat. Imam Syafi'i umpamanya dilaporkan 2 kali khatam Al-Quran dalam sehari di bulan Ramadan. Sementara Qatadah pula menamatkannya setiap 3 malam sebelum 10 malam terakhir Ramadan. Manakala dalam tempoh 10 malam terakhir, beliau mengkhatamkan setiap malam. Para ulama terdahulu amat memberikan tumpuan kepada membaca Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga ada di kalangan mereka yang menangguhkan majlis-majlis ilmu mereka di bulan ini bagi memberikan lebih tumpuan terhadap Al-Quran. Imam Malik radhiyallahu anhu sendiri telah menangguhkan buat sementara waktu kuliah dan pengajian hadis dan fiqh pada bulan Ramadan. Beliau memberikan sepenuhnya masa untuk mengamati makna dan mentadabbur Al-Quran. Membaca Al-Quran mendapat ganjaran pahala yang besar, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Membaca satu hurufnya sahaja dalam bulan biasa mendapat 10 kebajikan. Membaca dalam keadaan berwuduk pahalanya mencecah 50 kebajikan. Apabila membacanya dalam salat akan mendapat 100 kebajikan. Selain itu, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada manusia di hari kiamat. Puasa berkata, Ya Rab, aku cegah dia daripada makan dan segala yang dia suka pada siang hari. Izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran pula berkata, aku cegah dia daripada tidur di malam hari. Izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Kemudian kedua-duanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Rebutlah peluang yang ada di bulan Ramadan ini untuk mendekati Al-Quran dengan sedekat-dekatnya. Dampinglah Al-Quran dengan membaca, meneliti makna-maknanya, memperbaiki mutu bacaannya. Mudah-mudahan Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita di padang mahsyar kelak. Alhamdulillah, itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam.